masyarakat antarabangsa bersatu dalam isu Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Anif Rahman menegaskan rakyat Palestin sudah terlalu lama menderita. Justru satu tindakan konkret perlu diambil segera. Lebih 1,000 keluarga Palestin di 4 kamp pelarian di Jordan menerima bekalan makanan dan keperluan harian. Itu Perdana Menteri Palestin menyifatkan Israel telah melakukan jenayah baru susulan serangan udara dan serbuan ke atas bandar Jenin di tebing barat pada Isnin. Menurutnya, tindakan Israel itu didakwa sebagai cubaan untuk memadamkan sepenuhnya kamp pelarian dan menghalau penduduk. Lebih 35,000 pelarian Palestin kini terpaksa mencari perlindungan di kamp Kota Khan Yunis di selatan Gaza. Kehidupan pelarian yang bersesak dan serba kekurangan menyukarkan keadaan berikutan tentera Israel bertindak mengarahkan penduduk di bahagian utara semenanjung Gaza berpindah ke selatan minggu lalu. Isu penindasan etnik Rohingya, satu flotila keamanan akan digerakkan ke Myanmar hujung tahun ini bagi membangkitkan isu penindasan etnik Rohingya yang nampaknya semakin kritikal di negara itu. Flotila keamanan dunia ke Myanmar dijangka membabitkan 2 kapal penumpang dan Peperangan dan konflik dalaman sesebuah negara sering memberi impak kepada negara jiran, khususnya dalam menangani isu pelarian. Malaysia tidak terkecuali. Lebih 200,000 pelarian Rohingya dari Myanmar dilaporkan berlindung di negara ini sekian lama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adina Natasha dengan nombor Mesrik 304384. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan isu pelarian rakyat Palestin dan juga etnik Rohingya. Pertama sekali saya akan menerangkan apakah maksudnya pelarian. Baiklah, pelarian ini berdasarkan konvensyen oleh PBB pada tahun 1991, ia membawa maksud sebagai seseorang atau kaum yang berada di luar negara asal kerana takut diniaya atas sebab-sebab tertentu seperti sebab bangsa, agama, kewarganegaraan, pandangan politik dan juga sosial. Jika kita lihat seperti tadi, isu Palestin dan juga etnik Rohingya ini merupakan satu isu pelarian yang sering diketengahkan oleh beberapa buah negara antarabangsa. Dan kita akan bincang hari ini di slide seterusnya. Baiklah, pertama sekali kita akan membincangkan isu pelarian rakyat Palestin. Seperti mana yang kita tahu, isu Palestin ini telah lama berlaku disebabkan oleh kekejaman rejim Israel yang cuba untuk mengambil alih tanah Palestin dengan pelbagai cara seperti serangan senjata, pengeboman dan banyak lagi. Sehingga hal ini menyebabkan rakyat Palestin mula kehilangan tempat tinggal dan sumber-sumber asas yang lain. Hal ini juga secara tidak langsung mendorong rakyat Palestin berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga berlakulah isu pelarian. Jika kita lihat, jumlah pelarian rakyat Palestin pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 14.5 juta orang, manakala 6.72 juta orang lagi yang berdaftar di bawah Agensi Bantuan Kerja Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu United Nations Relief and Work Agency for Palestine Research and Near East. Dan jumlah ini tidaklah terhenti di situ, masih bertambah sehingga kini, dan terdapat juga pelarian dalam iaitu pelarian penduduk Palestin di dalam wilayah Palestin itu sendiri iaitu sebanyak 40%. Baiklah, kita akan bincangkan isu pelarian etnik Rohingya pula. Baiklah, kita akan membincangkan pula isu pelarian etnik Rohingya. Okey, untuk pengetahuan kita, etnik Rohingya merupakan salah satu penduduk Myanmar yang keberadaannya tidak dianggap, di mana etnik Rohingya ini melarikan diri daripada Myanmar akibat penganiayaan oleh tentera yang dianggap melanggar hak asasi manusia, sehingga etnik Rohingya ini mula mencari perlindungan di beberapa buah negeri jiran seperti Malaysia dan juga Bangladesh. Krisis ini juga telah mewujudkan satu kamp pelarian terbesar di dunia yang dapat kita lihat adalah berada di Bangladesh dan juga Malaysia. Kita akan lihat berapa jumlah etnik pelarian Rohingya di Malaysia. Okey, jumlah pelarian etnik Rohingya di Malaysia pada akhir Oktober 2025 adalah sebanyak 123,000 orang mengikut data yang diriwayatkan oleh UNHCR. UNHCR ini merupakan singkatan kepada United Nations High Commissioner for Refugees yang membawa maksud Persuruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian. Okey, berbalik kepada jumlah pelarian etnik Rohingya, jika diikutkan jumlah keseluruhan adalah sebanyak
2,136 orang pelarian pemohon suaka yang berada dengan UNHCR Malaysia, di mana 189.760 adalah jumlah orang Myanmar. Baiklah, masuk kepada akta. Terdapat 2 akta yang saya akan bincangkan, namun begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan akta yang ada di Malaysia. Baiklah, secara ringkasnya, Malaysia tidak mempunyai akta khusus yang melibatkan pelarian. Hal ini kerana Malaysia bukanlah salah satu parti kepada Konvensyen Pelarian yang dikenali sebagai 1991 dan tidak mempunyai sistem suaka kebangsaan. Namun begitu, Malaysia akan menggunakan satu Akta Immigration 1959/1963 di mana akta ini melibatkan sesiapa pendatang tanpa dokumen rasmi akan dikenakan hukuman dan dianggap pendatang tanpa izin, walaupun pelarian ini sebahagiannya adalah mempunyai dokumen rasmi. Dan akta inilah yang digunakan oleh Malaysia bagi menangani pelarian pendatang tanpa izin dan yang melibatkan kemasukan pendatang tanpa dokumen. Baiklah, namun begitu, selain itu, disebabkan Malaysia tidak mempunyai undang-undang nasional berkaitan pelarian, maka UNHCR iaitu Pesuruhjaya Tinggi ini akan bertanggungjawab dengan pelarian. Baiklah, beralih kepada akta seterusnya iaitu dikenali sebagai Konvensyen Pelarian 1991 dan Protokol 1967. Konvensyen Pelarian 1991 dan Protokol 1967 ini merupakan satu dokumen rasmi antarabangsa yang dikhususkan kepada pelarian, di mana hal ini melibatkan bagaimana mentakrifkan seseorang itu sebagai pelarian dan juga menetapkan hak pelarian dan banyak lagi. Itu sahaja berkaitan dengan akta.